Kalau korang tengok ni jam pukul 8, tapi sekarang baru pukul 6.55. Jadi cara macam mana korang nak tukar dia, tekan enter lah. Tekan enter, jangan masuk sini. Lepas tu pergi dekat bahagian setting, lepas tu cari time. So boleh pilih 24 hour or 12 hour. Lepas tu boleh tukar kat sini lah. Tekan enter lagi sekali. So adjust lah. So sekarang 6 kan tuan-tuan. So tapi 18 lah. 18 5. Sekarang 5 6. Okay. Dan tekan, so tekan save untuk back. Back untuk save. Dah. Dah. Okay.